Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asal baik dia dulu dalam dah. Okey lu nabang. Punท่านกับผู้ยอ Allah. Ani ulun baik agam maupun indang menyo hana dayak keno hanta turi Allah. Allahu Ahad. Allah Esa. Tunggal. Tidak hana lain. Allahu Samad. Allah tempat meminta. Lam yalid. Hana gimana ianya Allah. Ya berarti nak mana orang sabar kah? Walam yulad, dan tidak diperanakan akannya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada serupa dengan apapun. Mesena lam sanubari lam arti itu lagi panyun Allah. Nyangkar Allah. Lagi kipas angin Allah. Nyangkar Allah. Ibanti Allah. Allah lagi tu droluk yang wajib wujud. Nyon long hino taturi Allah. Dokter bahasa hadis juga kan? Bubudu mana depan anda tuli. Rahmat dan sejahtera dalam kema Allah. Begitu kepada si roh anak yatim Nabi akhir zaman. Wujud abadi roh ke anak yatim kepada Nabi kita nyon. Padahal karaya kele yatim. Drone anak ut iktibar makanan awak yatim. Ada karaya kita ke yatim. Kemandikannya. Waktu ditanya oleh Allah, siapa kamu ya Ibrahim? Khalil ya Allah. Kekasih roh ya Allah. Berjauh oleh Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah yang nasutuan. Nasutuan? Jangan jual. Berjauh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah nasutuan. Sesuai nan Nabi Allah Ibrahim kebunan Allah Khalilullah kekasih Allah. Oleh yang ditanya kepada Nabi Allah Musa, siapa kamu ya Musa? Kalimu ya Allah. Long pernah berbicara dengan drone ya Allah di Bukit Tursina. Nah sesuai Nabi Allah Musa jauh kali kalimullah. Yang kedua ditanya kepada Nabi Allah Isa. Ya Isa, Ar-Ruhu ya Allah. Long diciptakan ya Allah hana ayah dan mama. Lagi nek long diciptakan hana ayah dan hana mama. Nabi Allah Adam, siro Nabi dan siro Rasul yang hana perbuat, yang hana pernah berbuat dosa. Yang dipasang oleh Allah dalam syurga. Dalam tu'ud Nabi Allah Adam. Itulah Nabi Muhammad. Ditanya kepada Nabi, ditanya, siapa kamu ya Muhammad? Long anak yatim dong ya Allah. Ini gangkat derajat Nabi ditanya silon. Walaupun urungnya malhe tingkat derajat pangkat yang cukup tinggi, Nabi ditanya angkat di atas segalanya. Pang oleh alam, pang oleh Nabi, pang oleh dunia akhirat. Rahim mulia Aminah. Dina hana. Tu'ud yang mulia Abdullah. Bangla hana.
Mana jalan pegah Nabi ni? Mana dah pegah? Mamanya Aminah, ayahnya Abdullah. Pegah mana? Kek. Rahmat dan sejahtera Allah kepada sahabatnya. Yang pertama sahabat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin agama, pemimpin dunia akhirat. Pedro. Hanjut pegah Sayyidina Ali ilaih walaupun 20 nama terbaik. Ni anak tahu ni kenal ke? Nanti ni juga ingat. Jangan yang gede dia. Saya ingin kenal pun. Kan? Itu yaitu Amirul Mukminin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dia ikut itulah Amirul Mukminin. Sebabnya kau perah-perah tu dah ni. Jumpa anu sila. Apa dia nak berapanya? Oleh yang Sayyidina Umar Al-Faruq lemboi penuh awalun damang Islam. Kali kebaikan nombor 2. Nyona Abu Bakar hanya tim khalifah. Nyona Ali Abu Bakar tim. Nyan pun silon memandung yang dah minum. Oleh yang ada ilmu indang dan agam. Nyan yaitu budakan cukup tinggi-tinggi derajat. Yang kedua Sayyidina Utsman Zun Nurain. Kamu hadir. 2 buah cahaya. Gejuk oleh Nabi kita tanya 2 buah ni ada. Pulang balik. Dubuh nanti iaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu an, iaitu silong Zun Nurain. Nawak yang bengih si. Yang menyonai malamnya. Tak bunuh Allah. Mana yang bergalah? Ayo Utsman. 70 lebih mat kerajaan, mat pemimpin khalifah. Mudah hatu odang. Asal kaki kam siru. Nyan kun ke Utsman silon. Padahal yang Nabi wabah hidup kebanyakan. Hari ini kami hidup lagi. Kita lagi. Anak lahir nanya, dah lahir berdomah juga. Baik. Pedang oleh Sayyidina iaitu karamallahu wajahahu, iaitu Sayyidina Ali Hasan Lahusir di pintu. Nalamit Sayyidina Utsman Sri Pedro. Awak Negeria Ektofia. Gerteng lun. Mandu macam naule. Dia tak tarik, tapi dia ulang dulu. Watai pemerintah 7 tu lam budakan kedih wati silon roloteng. Truk iaitu lamit hamba sahaya Utsman Negeria Ektofia yang cukup 3-3. Kekar-kekar badan. Pukul koknya. Wahai Amirul Mukminin. Pemberontak 6 di Pedro. Iaitu kutakun di luar yang kaki nang loteng sang golong truk baron. Kiban cara. Long Nasri Pedro, kamoyo Nasri Pedro. Menyolong lawan 6 di Pedro Nasri Pedro sang sama-sama kekuatan. Dan dong tu. Nah, nak dong betul oleh kutakun Utsman bin Affan. Wahai lamit long meru darah kadang sebab long. Naga urang. Nyawa ini berlapis jaga. Dia baru saya main rombeng berlapis jaga. Hambu rombeng dengan ni. Drone sana duri dengan semua pun tanya bawa goreng. Abadi kita bangga kayak maksud dia. Tanya minum yang kayak minum. Walaupun segala ada budi yang duri jaga. Tapi dia pun kenapa dia cakap walaupun dia jago. Dah pergi. Yang bunuh lojah anak kamu terlalu balapangan, mana majalam. Mana majalam? Yang nak pegah kenal dia, tapi lu pegah batu nak baik bengih.
Iman merdeka ke syukuri dengan dalail khairat, dengan berdoa, dengan kebaikan. Betul. Tiga kali lah long je. Kali lah badi. Nah, di rotan ni. Anda ni tinggal di mana? Kan lo? Yukun le Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. 10 perkara berbuat kebaikan Uthman ibnu Affan. Yang pertama, orang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, orang tak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah maupun masa Islam. Yang ketiga, tak pernah mencuri, baik pada masa jahiliyah maupun masa Islam. Itu dah cuma-cuma. Cukah nang doh juk cara. Goyang nang juk urci doh ada doh juk, ada negara ipak dia ai. Cuma damun fitnah sampai tanya orang janda. Nyo bati long bajanda ipitro long he bulun. Long di batung janda nantung. Iya yo u jandanya hana kenang jaroji. Hana kenang sapu, hana that buka haba. He bulun long hina. Long tanyang bado na ni long. Nada sya bati. Ini bangai le. Nada sya bati ni. Hana tapi long ba damun fitnah hayan. Kiba maksud damun fitnah? Tho bajanda abati padu bulung dah bulung. Dia tetap nak gemar. Yang kedua damun fitnah. Jamak tak akhir mugrid dengan Isya nak damun fitnah. Puju tanya yang hana tak benar dah kenggabu. Abu balik. Tawai balik haji. Abu hana di balik tu. Kekun le abu boy banda je hinan betul hinan di pudak kun hinan di je ju abati betul pak semiji kenabu pak supir aju dalah no uta salah dile pak kayatan karai kamat uta paju bule nyu nalung balong ngabi perlam ke ba ngelung tu ju manduan le ka salah dah abu ada paju bule nyolong di ulai home ka kun di labu ba mugre ba Isya ke jamaah takhir yang ni mugre ba Isya payo dia bu awam ka ku siro roy salat liku pe pegah nai salat ni dia kan jepuk dah yo ka do do hana pun ni terbang jangan dia di mau kupre kan datang leo kan kamar kan sembahyang kupre dong bape kupre nak sembahyang yang ni abadi urus lo yang lupa ji polo hamu nyo maklum tanya maka Uthman bin Affan tak pernah mencuri baik pada masa jahiliyah maupun masa Islam. Oleh Uthman bin Affan memedali perang Tabuk. Lihat Uthman bin Affan setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Lihat Uthman bin Affan tak pernah hana mana orang Jumat walaupun sunat. Nyonya boleh tinggal mana orang Jumat. Walaupun sunat. Baik mesti hambo je ke di mana. Kah. Oleh yang keempat yaitu Sayyidina Ali yang pintu Al-Mir Jilon yang putranya Khulafa Ar-Rasyidin. Tamah namro tu yang dijamin tamang surga Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang tamah long Abdul Rahman bin Auf. Dengan tamah long Talha bin Ubaidillah. Dengan tamah long Zubair bin Awam. Dengan tamah long Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan yang 10 Sa'id bin Zaid. Adik ipar Sayyidina Umar lako Fatimah. Yang wakil tamang Fatimah lai Islam mengenal kasu. Bicara oleh Sayyidina Umar, dia nang leng ngabu. Yang dijamin dalam surga. Dalam sejarah hana lihat ke bawahnya. Menanti sahabat-sahabat yang ursilon yang berdoa, memandung anu elon baik agama ku indah memandung
nyo abadi hang temu pegah yang lain. Tapi sahabat nung pegah parona walaupun gemela sabiro ketak bodoh. Gambar. Yudro ni nang goreng becok plastik. Dia kena pengen goreng cok plastik. Sawai kijang ulema. Tidak gemela ulema. Nyan punya lagi nyan pun kan nautin je jarang ni. Dan murid kita anak murid yang kerja iaitu sama kita ulama pe awal agak jauh. Yang menang. Maka dia kemelaki Allah bujrah. Olehnya rahmat dan sejahtera itu di bawah lomnya. Ya, lom di bawah sahabat, takkan sahabat dua wadi batu itu keluarga Nabi Bani Hashim Bani Muttalib. Yang sampai teruk kedebat Nabi Allah Adam kedebat Uhud yang mandum dalam surga. Ya, Abdul Muttalib dalam surga. Abdul Manaf dalam surga, Hashim dalam juga. Ilak dalam pudakun dalam. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bangsa Arab keturunan Quraisy. Hana Musabah iaitu keturunan Quraisy itu yang pernah mubajir di dalam dunia. Nyo lem. Ya yang Kilabun benebuh nanan ke dua kampung. Nanik Nabi yang kelima Kilabun, Kalbun nanase. Pujud iaitu dakun mancang Kilabun. Kilab nanik bedabu ase. Pujud manik Nabi gabun nanase jarang memburu. Ibu yang Arabnya Kilabun. Lagi orang Ceh jarang buat boy. Mabuk. Keluarga apa dunia siapa? Olehnya orang tabiin orang merupakan sahabat. Yang Imam Syafi'i roh dalam tabiin. Imam yang pertama yang tua Imam Hanafi. Yang kedua Imam Maliki. Malah Hanafi lam bertemu dengan sahabat. Maliki kilah kudakon tabiin. Imam Syafi'i tabiin lagi orang kemudian. Imam Hambali lebih lam lebih berkesan filtuh 62 Hijriah tabiin. Ya Imam Syafi'i usilon paling jarang. Kalau tak dah. Jarang. Ayat 20 gitu hoba. Tengok dia tak ayat 20 tak sangat ayu lagi. Mantang tulis mana 20 lah ayat. Ini tabuk ni. Tulis ayat ni apabila ayat sinang. Mati lah koi. Nyoh dalam lagi mati lah koro ni. Contoh lah muka. Yang wajib mengidah tu belum 7 huruf tulis dalam Quran. Jinom macam tulis. Menulis sebuah ayat apabila sinang mati lah kau. Wajib mengidah 2 tahun. Yang Yohana ulama soh depannya. Dan engkau yang pun belum 10 huruf pada 2 tahun. Dan engkau yang 2 tahun. Tidak kau. Olehnya macam tulis ayat Quran. Sa lawan 10 hanya belum. Madua belum tulis. Sa lawan 2 hanya belum. Tanya orangnya yang nak perang dengan kafir. Sa lawan 2 hanya belum. Menyokan he. Dan ija'ah dia putih nang roti pro. Nyoban. Ya. Datang ke Imam Syafi'i. Syafi'i. Amerika pati. Kenapa dia tak? Berarti hang lempoh ju urang man. Jawabnya mendung ngalung. Asai kana yang ada ni. Tapi yang naik kana tiba hukum kunut berarti. Tu nak. Mesti hang ada kunut nak salah. Sah. Mesti hang ada kunut, mesti tak kunut. Sah di cuma enggak kunut dia adung-adung. Udah yang lom. Nak kamu boleh tak? Tanya enggak ada jawab. Ya kan kon pe. Kunut bini. Yang gampang nak baca. Nya nak pergi ni tanya hukum mana? Nge. Ya, lalu mengai macam ni ke sabar ni ke tanya aku sabar. Okey sabar. Ada yang dipuji Joda be aku pe imam. Mujtahid mutlak. Tanya Mbak Abdullah, mujtahid mutlak. Tengok Quran, tengok sunat, tengok Jumaat Biah, Labuh Bandung, lagi Ronjak Tauri. Baik jagung kotinya, keamanan kotinya. Yang tanya kita ni, ini ibu punya, ini bangai, kena baju. Yang kedua, cara mujtahid mutlak. Yunya mujtahid tarjih. Ya, ban yang tarjih macam nak dah semikir orangnya.
Dah ada mikir orang yang dalam Quran bahasa dalam doa-doa hidup nama aja. Ikun tamen kaki tu bila dong. Nyokeh mentabut hino nak selamat. Yo lagi urung iaitu kamati dah kau. Hawa di kesinangnya kamati dah kau. Anu yatim nan hebo. Nyan munyo lam idah lamput bulun 10 hurufnya hanjut jalan ke je dengan suara sare. Artinya antara ke kak tim kawin ngelu. Alah go itu. Yoga la kono pula. Yang pula kamu nak pula. Ya, biru sama biru. Kak ya memang. Kak, ya ada lebih apa ni. Kak ni.